Selamat Hari Raya, Mak. Sorry tau, nggak dapat balik. Nama aku Yusri. Aku budak praktikal dekat satu syarikat nih. Biasalah, nama pun kerja kan? Untuk meeting untuk hari ni tu je lah kot. Semua boleh berserai. Alright, alright. Imran, Raya tahun ni kau balik mana? Macam biasa lah, balik Kedah lah. Kau balik Kedah. Ni kawan kita ni Sabah, macam mana Sabah ni? Tak tahu lah. Stand balik oh. Oh, balik Serius lah. Memang balik. Wih, hang berapa lama tak balik? Balik tahun tu. Oi, 2 tahun. Betul. Kali ni boleh balik Kali ni ah. boleh balik ah. Serius lah balik tahun ni? Yes. Bila beli tiket? Dah lama dah beli tiket. Aku memang dah siap nak balik. Kau relax kerja nanti hantar lepas raya. So tak perlu lah. Baik dari aku punya kerja tak ada. So lepas raya kau boleh hantar. Baik, ini yang kena. Ini yang kena. Boleh. Okay, so hari ni itu je lah untuk meeting kita hari ni. Jadi apa-apa pun sampai raya tu korang yang balik Sabah, kita ada member balik Sabah jauh kan. So hati-hati lah naik flight aku semua tu kan. And then yang Kedah pun ada. So sampai raya tu korang. Thank you lah. Okay, sampai raya semua. Nama pun kerja kan. Memanglah banyak kerja. Lagipun bertimbun-timbun. Tapi tak apa. Aku happy. Sebab besok pagi aku balik Sabah sudah. Tiket pun sudah aku beli. Orang cuti pun sudah aku isi. Barang semua pun sudah ready. So tinggal gerak aja pergi airport. Yes. Yusri, yang ni dokumen penting perlu disiapkan sebelum raya. Tolong siapkan Okay, bye. Yusri. Stand balik oh. Oh, balik Serius lah. Memang balik. Wih, hang berapa lama tak balik? Assalamualaikum Mak. Salam, Yusri. Mak, Jus tak jadi balik lah Mak. Ha? Tak jadi balik. Bos bagi banyak kerja ke? Enggak lah Mak. Tiket flight mahal lah Mak. Jadi mungkin aku rasa di sini dengan Simran. Untuk macam mana kan? Yalah, tak apalah. Yusri kat sana. Elok-elok ya. Jaga diri. Ya, selamat Hari Raya Yusri. Selamat Hari Raya Mak. Sorry tau, nggak dapat. Bos. Hmm. Bos bagi banyak kerja lagi ya Kak Yusri? Oh, saya kerja lebih sikit je. Dia kan duduk Sabah. Jadi, pergi je lah. Macam ni bos. Dia dah 2 tahun dah tak balik raya. And then tahun ni dia baru je beli tiket nak balik Sabah. Ya Allah, ya ke? Saya tak tahu pun. So, macam mana ni? Saya ada idea. Apa kata kita bos approve je cuti dia tu. Then untuk yang kerja bos bagi kat dia tu, saya boleh tolong buatkan. Betul juga. Kalau macam ni, esok nanti saya beritahu. Ataupun, kita buat surprise untuk dia. Mantap juga idea bos tu. Saya suka. Kalau macam tu tak apa-apa, saya gerak dulu bos lah. Baik. Okey. Hey. Buat apa lagi? Jom lah, balik. Ayah kan? Balik? Tak balik lah, aku banyak kerja. Awak tak balik pula. Bukan dia bagi sikit kau ni. Doa. Betul? Kerja bos bagi banyak ah. Banyak lagi kita siap ni. Yusri, bos panggil. Ya. Masuk. Yusri, kerja hari tu yang saya bagi tu dah siap? Belum lagi bos. Tinggal sikit lagi nak siapkan. Kerja tu awak hold je lah dulu. Saya dengar awak dah beli tiket flight kan? Jadi awak balik raya lah tahun ni ya? Loh, ya ke? Serius ah? Boleh lah bos? Ya, boleh. Okey, sekejap
Ni saya ada duit raya untuk awak. Oh, Awak boleh raya lah tahun ni. makasih bos. Sama Hari Raya Yusri. Selamat Hari Raya bos. Ran, Push. ya. Apa dah? Bonus apa? Tak tahu, tapi bos bagi. Dan dia cakap, boleh balik tau. Sabar. Tunggu apa lagi? Dah dia bagi, jom lah balik. Jom. Jom. Kami dari OTC ingin mengucapkan Assalamualaikum mak. Istri sudah balik.